Seorang pekerja kilang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Alor Kedah atas pertuduhan membunuh ibu kandungnya awal minggu lalu. Tertuduh Amirul Syafiq Syamsul, 29 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan Magistrate Eliana Ismail. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Dia dituduh membunuh Zaharul Lail Basir, 52 tahun, yang juga seorang eksekutif bank 2 Februari lalu. Kejadian berlaku antara jam 3 hingga 8 pagi di sebuah rumah di Taman Sultan Abdul Halim, Jalan Tanjung Bendahara. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 11 Mei depan untuk sebutan semula kes. Dia juga ditahan di penjara Alor sementara menunggu kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi bagi perbicaraan lanjut. Media sebelum ini melaporkan mangsa ditemukan meninggal dunia dengan 3 kesan tikaman pada badan di rumahnya. Insiden dilaporkan kepada polis oleh salah seorang anak mangsa jam 8.45 pagi. Suspek anak sulung wanita berkenaan ditahan pada malam hari sama.